risau tak sihat ketika di Tanah Suci? Bagi yang nak kekal sihat ya ketika berada di Tanah Suci Mekah atau Madinah ya untuk ibadah umrah, haji dan ziarah, video ini untuk anda. Sebuah artikel ya terbitan Yadim yang dipetik oleh Sinar Harian yang bertarikh 29 Mei 2024 menyatakan bahawa jemaah Malaysia lah antara yang paling ramai sakit ketika musim haji tahun lepas. Diberitakan seramai 5,681 jemaah haji Malaysia pada tahun 2024 direkodkan telah mendapatkan rawatan di pusat rawatan tabung haji di Madinah dan Mekah serta klinik-klinik kesihatan. Tubuh badan kita ni mengalami perubahan yang agak mendadak ya apabila berada di Tanah Suci, terutamanya bagi mereka yang kali pertama ke sana. Perbezaan cuaca ni menyebabkannya badan kita ni berusaha untuk menyesuaikan diri sehingga ada kalanya menjadikan kita keletihan. Tahun ini musim haji dalam bulan Mei dan Jun memang panas, memang kering. Perubahan ini boleh memberi tekanan kepada tubuh dan melemahkan sistem imun kita. Oleh itu, meningkatkan imuniti badan kita adalah sangat-sangat penting ketika berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah agar kita dapat melakukan ibadah dan ziarah dengan sempurna. Untuk menjaga kesihatan kita, vitamin C dan ejen antioksidan bertindak sebagai nutrien utama yang membantu sistem imun ya melawan jangkitan. Ia juga boleh mencebabkan proses pemulihan. Maklumlah ya, penat kita buat tawaf, sa'i, pergi balik masjid untuk sembahyang 5 waktu, untuk ziarah dan sebagainya. Ianya amat berguna ya untuk mereka yang berada di Tanah Suci lah ya terutamanya. Di sini ini pengalaman Tok Abah ni ya. Tok Abah nak kongsi rahsia Tok Abah kekal sihat di Tanah Suci. Ini dia ya. Kondisi Plus. Di tahun kebelakangan ni sejak setahun 2 tahun yang ujungnya Tok Abah banyak kali pergi umrah. Alhamdulillah sihat, tak batuk, tak sesama ya berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Kondisi Plus ni dia kaya dengan vitamin C dan bahan antioksidan yang insya-Allah dapat menaikkan sistem imun kita serta membantu tubuh kita untuk lebih mantap, lebih tahan, lebih kental terhadap perubahan cuaca. Dalam kondisi Plus ni ya ada Cordyceps militaris. Itu bahan utama yang bertindak sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas ya yang banyak dalam badan kita dan mengurangkan risiko untuk jatuh sakit. Bagi anda yang nak kekal sihat ketika berada di Tanah Suci, dapatkan Kondisi Plus.